Kenapa kena beli dengan PG? Kenapa tak beli direct je dekat kedai? Apa beza kedai versus PG? Bagus sangat soalan ni. Jadi kalau tuan-puan tahu jawapannya, boleh save video saya dulu sebagai rujukan pada masa akan datang. Public Gold merupakan syarikat jual beli emas yang terbesar dekat Malaysia. Sejak tahun 2008 lagi tuan-puan. Alhamdulillah pada bulan Mei 2025 ni, kami dah ada sekitar 1.8 juta penyimpan emas di Public Gold. Dan kami berikan mereka ilmu dan mereka akan menabung emas secara konsisten. Itulah beza sangat ketara beli emas dengan PG dan juga mana-mana kedai emas dekat luar sana. Sebab beli emas dekat luar sana, tuan-puan hanya beli sekali saja. Tapi dekat Public Gold, kami beli emas secara konsisten untuk capai matlamat kami. Sebab kita meraihkan semua orang untuk menabung emas tanpa kira keadaan. Tuan-puan student ke, si rumah ke, yang bekerja sendiri, yang makan gaji, Grab driver, Grab food, yang berniaga tepi jalan, peniaga pasar malam, orang pencen, business owner, ataupun orang yang banyak sangat duit simpanan, tak pernah lagi simpan emas, maka boleh belajar simpan emas fizikal bersama Public Gold. Di mana tuan-puan kami berkongsikan beli emas dapat emas fizikal. Pembelian emas adalah atas talian saja. Hujung jari tuan-puan, tekan dah boleh beli emas. Best kan? Tak perlu keluar rumah, tak perlu bajetkan masa dan juga jimat kos. Sebagai contoh, ini item 100 gram. Hari ini harganya sekitar RM50,000. Kalau tuan-puan tak ada bajet banyak, jangan risau. Menabunglah dekat akaun Gap ni sikit sampai genap 100 gram. Dan tuan-puan boleh buat appointment dan ambil dekat cawangan Public Gold yang terdekat. Kalau tuan-puan ada bajet banyak RM50,000, boleh beli terus. Saya akan bantu tuan-puan daripada A sampai Z. Itulah kelebihan Public Gold tuan-puan. Boleh tanya saya apa sahaja soalan untuk saya bantu tuan-puan sampai tuan-puan kaya. Yang belum ada akaun Public Gold lagi, boleh rujuk pin video saya dan saya akan bantu tuan-puan sampai kaya.